Hari inilah juga pengasuh 3 orang. Kita berehatlah juga di tempat kayu pohon tua lain kuda. Sama taruh tarik akhir gelecoh. Di situlah juga kita cari. Saya kau peranak putih-putih suluh. Turun atas kuda saya. Aduh, kita ni turun dah biar. Tak payah merayak lah duduk atas tanah dah ni. Jadi tu aku sama tidur beradu. Hari inilah juga pengasuh 3 orang. Amo nak pesan sekali lagi. Jangan sore cuba mulut di dalam hutan ni pengasuh. Kalau cuba mulut, benda tak molek berlaku. Amo berehat sebelum kau balik kiri pengasuh. Aku bimbing sekarang saya di hutan ni. Tamak bimbing mana pula? Bimbing apa, Mak? Mari rimah agak lah. Mak baik suruh pada larat. Jangan kata rimah lah. Kata sekali ya. Suka sekali, 2 kali tak boleh. Kata ulah lidi. Ulah lidi tak boleh. Tak boleh belakang. Agak sudah hijau lah. Sudah lah. Habis air dah sama ni. Tak kucing semacam. Sini esok toling tak ada dalam hutan ni. Cabut perut lah. Mari tak ada pedok. Baik hari ni. Puas duduk saja sama taruh seketai kita bangun. Kalau kita tikar lagu mana? Tak lah tikar saja. Tak ada juga. Tak ada hadiahnya. Oh, tentulah. Wak kerja nak kaji. Ada apa saya? Gini, kalau mau tikar ni orang tu tak boleh jawab, orang tu kena bayar denda kamu RM30. Nyayo saya popok kita tak ada pitih belakang duduk lautan ni. Dah biar agak-agak nak buat apa? Cakap mau tikar saja. Oh, ya awak yang nak buat apa? Tembetik ni. Berapa mu nak? RM30, RM30. Nyayo ni. Berapa biar nak? 40 lah. Weh, lu. 40 dengan 30 mana banyak? Mana banyak? 40 dengan 30 mana banyak? Banyak 50. Ayolah dia. Ikut dia. Tikar saya. Gak apa dia biar? Pala supaya kaca butik. Tikar ni tak? Dia ya. Lepas saya supaya kapal terbang. Kalau biar tak tahu, panggil putih beliau. Apa nama lah sama payah senguti. Pala supaya kaca butik. Sayak supaya nama? Saya supaya kapal terbang. Sayak supaya kapal terbang. Pala supaya kaca butik. Kalau aku tak tahu putih beliau. Mak, aku tahu. Kau dia memang. Bah, belakang terela. Itu dia. Aku kira mengaku saya kurang lebih duit aku tak reti. Hei, biar jangan bodoh. Saya amotika ni. Saya supaya kapal terbang. Pala supaya kaca butik. Kalau biar tak tahu putih beliau lah. Tu dah. Patut lagu mana? Amat jelas dah. Tak lama kau kita 3 orang. Kita tegas sekali seorang mak tak. Tentulah. Apa dia pula? Aku pula. Biar tikar pula. Jadi gini. Aku nak tikar payah sekali kamu. Tikar lah. Tikar payah. Mu cari saya. Bukit gapo tak ada batu. Gapo dia? Bukit gapo tak ada batu. Bukit ada batu belakang ya. Tak ada batu kita panggil bukit, panggil busuk. Duk dia mak mu bodoh dah nak tikar. Pasal dia dah orang kata fikir masing-masing. Gapo dia biar? Bukit tak ada batu. Aku tak boleh bukit tak ada batu. Bukit belana batu. Kalau tak ada batu, kau tak bukit lah, boyo.
Orang kata tiko. Tadi orang. Bukit gapo biar kata tak ada batu. Gini lah biar. Bukit mana? Gini lah. Bukit mana? Kamu tak tahu. Kira halau. Bukit halau dah kamu tak tahu. Biar royak lah. Bukit mana? Bukit mana? Bukit mana tak ada batu? Royak. Tak royak kamu sempak hari ni. Ini aku nampak saramu apa sepak menyepaknya. Jangan balok Tiko ni. Aduh nak teriak. Iya royak. Bukit mana tak ada batu? Bukit tak ada batu kalau mu tak tahu kau orang panggil Bukit Jawa. Pak apa? Bukit Jawa ke tu dia tak kata Bukit Batu? Biar Bukit Jawa Batu Belana ada kueri di situ. Orang tiko ke? Kena dia. Kau ni kalau bodoh-bodoh tak ke. Dah tak ke. Cili menjeng aku buat titi dah. Lebih mak pula tiko. Boleh lah. Aku nak tanya saya. Soalan jawab. Tunggu. Aku tiko ni. Tiga soalan ni jawab. Baik. Aku berhal tiga karo tu jawab. Biar. Aku dah kali ni sama tiko kau dok lagi. Dok lagi. Tiga mak. Tiga soalan jawab. Aku tanya boyo. Sabak apa? Sabi apa? Dan sabak apa? Kecek pun nama lah aku tu. Luar tak mesti luar. Sabi apa? Boyo gigi boleh jadi sakit. Harganya Maya. Yang kedua, sebab apa? Ubi jadi kayu. Yang ketiga, sebab apa? Orang masuk ukak masuk je. Guys, ngerti nak tiga sama dia ni. Jadi kamu berheran juga tu. Sebab apalah gigi sangkit. Lah sebab apalah ubi jadi kayu, kayu jadi ubi. So lagi pula tiga soalan jawab pula dia kata, okey, sebab apalah orang tu masuk penjara, masuk J, masuk GUP. Tu lah mulut neng. Tak ada nak mari dia. Jangan digaduh mengaku malu kau orang. Sama orang dengan orang kopeh benar ni. Kita nak ngaku lah. Yang ni duk mengaku aku duk cari ni. Ubi pun nama sampai dari kayu gitu. Wan orang mau sayang ya. Jawab lah aku nak pergi ke lain. Biar mana? Kita kira gini nama aku kira tak boleh nak jawab lah. Saat ni pun supo aku juga. Royak apa nama mak. Hak kata gigi jadi sakit tu mengoyak lagu mana? Mengoyak. Royak tak kena royak. Aku timur kejap kira tiko tak tiko dah. Nak tahu ya? Tak cakap tak saya tahu bukan tiko ni. Mana gigi jadi sakit? Gigi jadi sakit ya. Nak kira lama cabu. Lama cabu jadi sakit ya. Masya baru. Dah ubi tu. Dia jadi ubi tu jadi aku tu. Lama cabu juga ubi. Jadi kayu. Dah lama cabu jadi tu lepas tua-tua kayu. Apa dah ada lagi. Gini boleh senimut sama. Ada lagi lah ke mana? Memang royak. Ada lagi tu dah ke mana? Kerana lama cabu kan dua lagi. Jadi tiga-tiga ni cabut belakang. Cedik sama weh. Gini lah, hak mana mau butai duit aku tu mak. Mu tak bayar, aku kira halal lah belakang. Aku butai duit mu, aku tak boleh nak bayar. Aku kira halal lah belakang. Kau dia? Aku pinjam duit mu mula ke mak. Aku tak boleh nak bayar, aku kira halal lah. Ya weh. Dia pinjam duit kita, dia tak boleh bayar dia halal. Lagu mana dia? Duk dia, aku nak kata gini mak, aku pinjam pitimu mula 30 neria, aku tak boleh nak bayar. Aku kira halal aku mu. Biarlah, balik yo. Buat kita tiga orang ni, muka tiga-tiga belakang dah, pakai tempat tidur lah. Jadi amu heran apa mak? Aku heran kau saya. Jadi woyo pinjam duit aku.
Dia tak boleh bayar kat aku, dia halai lah dah Kali kira lah orang cilik belakang lah ni. Jadi emang tak pernah sabar. Jadi betul-betul pergi pitnya. Pitnya memang jual mula-mula 30 jam ingat. Jadi dia tak payah fikir lah. Aku kira lepas dah ni. Muka sama tidak kata adik-beradik macam keluarga kita nak weh. Aku kira halal lah. Mana aku punya duit dia tu. Tidur lah. Yalah kau nono bu. Berat ke rumah dah hutan weh. Hei, Budio tu ya. Cuma mulut tidur-tidur tak. Yang itu gatuk kau apa awak tak tahu. Tu tak tahu mana tu makan kita ni apa orang. Mak aku tu. Kecek lah kelahi lah. Tak nak kecek Aku tidur tengah lah. Berat sepuluh dulu biar mak tidur tengah tepi benda sayang nak mati ke. Aku serutan kat marah nak tidur kain pelano ni duduk kecek dalam pedoh. Tiga pula pelik. Tidur belakang. Ada saya. Kita tidur. Kita nyanyi mula tidur saya. Hei, tak boleh nyanyi. Duduk tidur tu. Nyanyi pising. Jangan bisik. Oh, berapa dia ya kalau sangat saing. Memang orang kata jangan kecek juga. Oh iyalah mana. Anak gua no sama. Tu apa lah juga kamu ya. Oh iyalah anak kita tak boleh tidur kau gua. Betul ke tidak waya? Tidak betul kita pakai kata kita pisah dak kita sengaja buat ya. Oh sengaja memang sampai kecil tu baik air. Oh dia kecil tu baik kata pilih masa apa dia. Jangan lagi. Beri bunyi. Jauh cuba mundur. Aku dia. Dia dah kena. Akulah juga ketika kepada saya mau gimana kerukunan terganggu. Aku duduk di dalam teciga bukit buka gunungan ini. Ini hutan aku yang talu. Peluka kepunyaan diri aku. Karena menasih agama, aku jujur kelotok darah di dalam daging. Gimana ya? Saya jauh. Agak lah. Sudah hijau lah. Bagi telah lagi ke mana naik. Tak lagi. Kenapa dia pengasuh 3 orang? Kau boleh juga kamu yang para kediamu. Ima aku. Ima apa kata? Ima dari hotelku. Nak mana kita ni, nak makan kita ni. Hari ni Malaysia, kamu nak jujur kalau tak ada lagi. Hari ni baik kamu segala juga di kamu para kediaku. Hari ni buat kita 3 orang ni satu hati lagi. Tunggu, tapi aku nak lagi dulu. Bukan satu hati lagi, sama satu hati lagi. Nama kamu? Lawan dia? Bukan lawan dia, bukan kata 5. Sebab tidak 5 di pokok kita. Yang kita pergi ke main ke ni. Baiklah juga di Malaysia.
Aku nak jujur kalau tak ada lagi.